Kalau andaikan prediksi Syekh Ahmad Yasin itu betul, maka harusnya itu adalah tahun kehancuran Israel. Harusnya. Dan harusnya kita semakin dekat dengan pembebasan Baitul Maqdis. Cuman yang buat aku pusing, yang membuat aku kadang-kadang pesimis adalah ngelihat perpecahan-perpecahan di antara kita orang-orang muslim. Artinya adalah apa Bapak sekalian? Aku yakin 100% orang-orang Indonesia adalah salah satu orang-orang terbaik dalam penerapan Islam. Aku yakin. Tapi kalau orang-orang Indonesia aja belum bisa bareng, apalagi yang lain. Bisa dipahami Bapak sekalian. Orang Indonesia itu kalau nggak suka mainnya di belakang. Mainnya grundel, mainnya cuma apa ya? Ya misuh di belakang atau ngomong di belakang. Tapi orang-orang yang lain itu kalau nggak suka ngomongnya nggak di belakang. Ngomongnya di depan. Artinya yang paling bisa untuk bisa serawung, paling bisa untuk bareng adalah muslim di Indonesia. Artinya kalau kita tahu 2027 itu semakin dekat, artinya Israel itu akan hancur dan Baitul Maqdis itu akan bebas. Kita yakin itu dan aku juga yakin bahwasanya itu sebentar lagi. Maka mau nggak mau kita harus latihan untuk bisa bareng. Kita harus latihan untuk bisa menjadi satu umat. Karena kalau Bapak Ibu perhatian tentang hadis-hadis pembebasan Baitul Maqdis, Rasul nyampein dengan sangat jelas sekali. Bahwa hari pembebasan Baitul Maqdis diawali dengan bersatunya kabilah-kabilah. Paham maksudnya? Jadi yang sempat terpisah, mereka bareng lagi jadi satu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya perbedaan kulit, perbedaan mazhab, perbedaan negara, perbedaan apapun itu tidak lebih besar daripada persatuan yang Allah sudah kasih pada umat. Yaitu adalah persatuan ukhuwah. Itu kata Rasulullah. Menjelang bebasnya Baitul Maqdis, kabilah-kabilah atau kaki kuda Jibril alaihissalam. Jibril sebelum itu telah datang bertemu dengan Nabi Musa untuk mengkhabarkan perintah daripada Allah agar dia naik ke atas bukit Tursina bermunajat dan akan menerima kitab Taurat. Tetapi Samiri memerhatikan ini. Derapan tapak-tapak kaki kuda Jibril tadi diambil. Kerana bila dia melihat setiap derak kaki tersebut mengeluarkan tumbuhan. Dengan pasir derapan tadi bisa menjadikan sesuatu itu hidup. Lalu inilah yang dicampur debu-debu pasir tanah kaki derapan kaki kuda Jibril tadi. Dengan apa? Dengan tembaga perak dan emas yang dileburkan. Lalu membentuk kuda tadi. Inilah yang menyebabkan kuda tadi ataupun lembu tadi hidup. Bila lembu tadi hidup, campur pula bantuan seorang lagi pakar. Iaitu Pak Cik Tan. Tahu tak Pak Cik Tan? Setan lah. Pak Cik Tan pula masuk dalam lembu tu. Menyebabkan lembu tu boleh bercakap dan mengeluarkan suara. Lagilah orang-orang Yahudi ni, dia mudah terpengaruh. Sama macam orang Melayu, mudah terpengaruh. Akhirnya separuh daripada mereka sembah patung lembu. Yang paling banyak ialah keluarga daripada suku Dan. Anak isteri keempat tadi. Dan dengan Naftali. Dan lah paling banyak. Akhirnya Nabi Musa turun marah. Marah kepada siapa? Marah kepada abang dia lah. Iaitu Nabi Harun lah. Yang jaga. Pasal apa? Harun boleh sampai jadi macam ni. Sampai orang-orang ni aku tinggal 30 hari, 40 hari, 40 malam dah jadi macam ni. Lalu Nabi Musa menghalau geng-geng Samiri dan orang-orang yang ikut dia. Nabi Musa minta bertaubat. Tetapi tetap tidak mahu bertaubat. Akhirnya dia dihalau daripada perkumpulan Nabi Musa. Lalu dia kembali merentas. Daripada bumi Mesir naik ke bumi Kanaan. Terus ke laluan Lubnan. Terus ke laluan Syria sekarang. Terus ke tanah Hijaz. Dan terus kembali ke bumi asal. Tempat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Iaitu bumi Babylon. Dan kita tahu tanah Babylon pada ketika itu adalah sebuah tamadun yang paling awal wujud. Iaitu tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Berlaku di Iraq. Yang seangkatan dan sezaman dengannya ialah tamadun Indus di India, tamadun Zia di China. Inilah Samiri membawa golongan yang mengikutinya tadi
seterusnya ke lembah Indus, di tebing sungai Sindhu. Dan membawa benda dan konsep yang sama yang disembah oleh Yahudi tadi, iaitu seekor lembu ke tamadun Indus. Dan anda harus memahami sejarah ini, mengapa orang-orang India dan Hindu begitu sinonim dengan binatang ini. Faham? Inilah sejarahnya. Dibawa konsep yang sama daripada Samiri tadi ke lembah sungai Sindhu di tamadun Indus. Kemudian terusan sampailah ke bumi Eropah. Dan akhirnya daripada keluarga Dan beberapa saki-baki kecil daripada kabilah lain bergabung dan bersatu sehinggalah pada awal-awal tahun 1910-an. Inilah mereka berserakan dan bertebaran di bumi Jerman, di bumi Poland, di bumi Austria, dan di bumi-bumi kawasan yang berdekatan dengannya. Akhirnya keturunan Yahudi ini, yang tersisa inilah yang dipanggil Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi sekarang. Dan Yahudi yang dibimbing oleh Joshua ataupun Yusha tadi, itulah Yahudi yang dipanggil Yahudi Safardi sekarang. Dan anda harus tahu yang jahat, yang patut anda lawan dan musuh utama anda bukan yang berada di bumi Kanaan ini, tetapi yang berada di bumi Eropah sana. Kerana Yahudi-Yahudi itulah berasimilasi dengan siapa? Disitulah keluarnya keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Anda tahu keturunan Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada mana? Daripada anak terakhir Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Yafis ataupun Yam. Yafis dan Yam ataupun Yam ini mempunyai 8 orang anak. Yam, Yafis anak keempat Nabi Nuh ini, istrinya bernama Arbasisah binti Marazil. Dia berkahwin dengan Arbasisah binti Marazil, mengeluarkan 8 orang anak, 7 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama ialah Gomer. Yang kedua Wa'il. Yang ketiga Hawan. Yang keempat Tubal. Yang kelima Hausil. Yang keenam Tiras. Yang ketujuh perempuan Syabokah. Yang ke-8 saya lupa nama dia. Kumpulan yang pertama Gomer itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Memang Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada Yafis. Jangan anda gambarkan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia makhluk asing. Manusia duduk bawah tanah. Manusia yang tak punya rupa seperti kita. Ya'juj Ma'juj adalah manusia seperti kita. Dia ialah bangsa-bangsa di kawasan Mongolia sana. Ialah bangsa-bangsa Han daripada dataran-dataran Cina. Daripada padang-padang step Mongolia. Daripada Austria. Austria. Dan daripada Poland. Dan daripada Jerman. Dan daripada tanah besar Rusia. Itulah keturunan Ya'juj dan Ma'juj sekarang. Dan kumpulan inilah yang menubuhkan protokol of Zionis. Inilah yang anda harus faham kalau anda nak mengenali Yahudi dengan sebenar dan sebaik-baiknya. Bacalah protokol of Zion. Ada 42 protokol. Mereka pun nak ikut macam kita juga. Kita kan hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 peristiwa akhir zaman. Hadis 40 fadail a'mal. Hadis 40 tu, hadis 40 ni. Tapi hakikat bila buka kitab, hadis ada 40 ke 42? Hadis ada 40 ke 42? Kebanyakannya 42 hadis. Sama juga protokol of Zion. Dia sebut ada 40, buka-buka protokol ada 42. Dia pun nak tiru juga. Sebab 40 ini adalah suatu angka yang cukup hebat. Sama ada di dalam agama Yahudi, agama Kristian ataupun agama Islam sendiri. Dan kumpulan inilah yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi Zionis sekarang. Inilah Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi. Dan yang menduduki bumi-bumi Kanaan di bawah Joshua ataupun Yusha bin Nun tadi ialah Yahudi Safardi. Ini adalah Yahudi yang baik. Yahudi yang masih ada sifat adab-adab kebaikan dalam diri mereka.
Nanti kita akan cerita sekejap lagi. 8.35. Pukul 10 boleh tak? Tak ada masalah. Okey. Baik. Sebenarnya, Zion ini berpunca daripada mana? Zion ini adalah matlamat. Mereka nak kembali semula ke bumi Palestin. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang menduduki bumi Kanaan, bila Joshua mati, kemudian ada para hakim, kemudian ada para nabi daripada kalangan mereka. Dalam Taurat sendiri sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak layak untuk membina sebuah negara kecuali setelah kehadiran Sang Juru Penyelamat. Orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel dilarang sama sekali, tidak boleh sama sekali mendirikan sesebuah negara kecuali setelah kedatangan dan kehadiran Sang Juru Penyelamat. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Tapi kenapa mereka tetap berangan-angan nak masuk bumi Palestin? Nak takluk bumi Palestin? Nak duduk bumi Palestin? Ini bukan angkara Yahudi Safardi. Ini angkara Yahudi Mizrahi dan Yahudi Ashkenazi yang membentuk Zionis tadi. Perkataan Zionis ialah berpunca daripada Bukit Zion. Di mana Bukit Zion ni? Bukit Zion tu di Palestin lah, di Jerusalem tu. Apa yang ada di atas puncak Bukit Zion sekarang? Yang anda duk tengok hari-hari itulah. Masjidil Aqsa di atas puncak Bukit Zion. Masjid Qubbatus Sakhra, Dome of the Rock itu pun di atas Bukit Zion. Sebab tu mereka nak sangat Bukit Zion. Mereka nak Masjidil Aqsa, mereka nak Masjid Qubbatus Sakhra. Tetapi hari ini kalau sebut Masjid Aqsa, dia tunjuk gambar Masjid Aqsa betul ke dia tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning tu? Dia tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning. Tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning, inilah Masjid Aqsa. Tunjuk gambar Masjid Kubah Kuning, inilah Masjid Aqsa. Dia nak tutup bila Masjid Aqsa dah betul-betul runtuh, orang tak tahu pun yang mana sebenar Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang duduk sebelah dia tu. Yang di bawah Masjid Aqsa sekarang beratus-ratus laluan terowong digali. Yang sampai masa akhirnya masjid ini juga akan diruntuhkan oleh mereka. Impian mereka ialah untuk membangunkan kembali haikal Nabi Sulaiman. The Solomon Temple. Ini adalah fantasi. Ini adalah khayalan. Ini adalah halusinasi mereka berkenaan dengan istana haikal Nabi Sulaiman. Mereka mendakwa sebelum ini, haikal Nabi Sulaiman berada di puncak Bukit Zion. Tetapi selepas itu dibina Masjidil Aqsa. Dan mereka berkeinginan untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Dan nak membangunkan kembali haikal Nabi Sulaiman. Tetapi hakikat yang perlu anda tahu, mereka sebenarnya sedang membohongi anda semua. Tidak pernah wujud haikal Sulaiman. Tidak pernah wujud istana Nabi Sulaiman. Tetapi sekiranya kedengaran di telinga-telinga anda, istana Nabi Sulaiman dahulu, haikal Nabi Sulaiman dahulu, tidak lain dan tidak bukan ialah, inilah yang dipanggil the tabernacles. Holy in the holies. Tempat suci yang mana disitulah tempat suci sebenar. Haikal Sulaiman ataupun temple Sulaiman ini adalah Masjidil Aqsa itulah. Tidak pernah wujud haikal Sulaiman, tidak pernah wujud istana Nabi Sulaiman kecuali Masjid Aqsa itulah. Siapa sebenarnya yang mendiri, membangunkan dan mengasaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat dan bangun Masjidil Aqsa? Israel lah. Nabi Yaqub yang mengasas dan mendirikan Masjid Aqsa, tetapi masa itu masih dalam peringkat kecil. Zaman pemerintahan Nabi Daud, zaman pemerintahan Nabi Sulaiman membesarkan kembali. Dan waktu kes pembesaran itulah yang Nabi Sulaiman duk tunggu jin duk buat tu. Kan jin takut, jin duk buat istana Masjid Aqsa tu. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman meninggal, reput dia punya kerusi dengan tongkat. Barulah jin dengan syaitan tahu bahawa Nabi Sulaiman dah wafat, dah meninggal.
Tetapi di bawah sana itulah yang dikehendaki oleh mereka. Di samping nak meruntuhkan Masjidil Aqsa, ada benda tersembunyi yang didapati oleh Knight Templar pada kerajaan zaman Rom dahulu. Mereka menemui National Treasure. Pernah tengok tak filem National Treasure? Lakonan Nicolas Cage. Akhir sekali Nicolas Cage jumpa apa? Harta karun nasional. Banyak harta karun. Tetapi yang tunjuk harta karun emas, intan permata. Yang sebenar diketemui oleh mereka apa dia? Buku-buku dan kitab sihir peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dahulu pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman menangkap ahli-ahli sihir. Nabi Sulaiman memenjarakan ahli-ahli sihir. Buku-buku sihir dirampas. Buku-buku sihir disita. Kemudian disimpan di bawah terowong bawah Masjid Al-Aqsa. Dan bila Nabi Sulaiman meninggal, dan tanpa disengajakan, Knight Templar telah masuk ke bawah. Pada zaman kerajaan Rom memerintah Palestin dahulu, mereka menjumpai sebahagian daripada buku sihir tersebut. Dan dengan berpandukan buku sihir-sihir lama yang ditinggalkan inilah, mereka menukarkan rupa bentuk mereka menjadi suatu kumpulan persaudaraan gelap, satu kumpulan persaudaraan hitam yang anda kenali sekarang sebagai Freemason, ataupun Illuminati, ataupun Bohemian Grove, ataupun Skull and Bone, ataupun Trilateral Commission. Semuanya merujuk kepada makna dan kumpulan yang sama. Inilah mereka. Dengan siapa mereka bergabung? Dengan siapa mereka bergabung? Mereka bergabung dengan keturunan Fir'aun. Siapakah keturunan Fir'aun? Yaitu Cleopatra lah yang membawa keturunan Fir'aun melalui Julius Caesar ke bumi Eropah. Dan dengan perkahwinan kali kedua Cleopatra dengan Mark Antony, maka melahirkan Selena dan Philadelphus. Daripada dua inilah, Selena dan Philadelphus melahirkan keturunan diraja Eropah sekarang. Sama ada dia Raja Spanyol, sama ada dia Raja Rusia, sama ada dia Raja Monaco, sama ada dia Raja Itali, sama ada dia Raja England, sama ada dia Raja Denmark, Raja Sweden. Semua mereka adalah daripada kelompok dan keturunan yang sama, iaitu cucu cicit keturunan Fir'aun. Dan anda harus faham kenapa Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Sebab walaupun Fir'aun sudah lama meninggalkan kita, keturunan sakibakinya akan terus memerintah dunia ini. Dengan cara yang sama, berpandukan sistem sihir. Sebab sihir itu datang daripada bangsawan Namrus, dan sihir itu datang daripada bangsawan Fir'aun. Dan sihir itu datang daripada penyihir-penyihir zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Dengan sihir-sihir inilah mereka memanipulasi, mereka menguasai dan mereka mengkotak-katikkan kita pada hari ini. Dan sekarang anda semua kena akui anda sedang terperangkap. Dan anda tidak akan boleh keluar lagi daripada sistem yang sudah dicanang oleh mereka. Baik. Sekarang lihat kembali. Sebenarnya anda semua pernah atau tidak melihat filem Lord of the Ring? Pernah tengok atau tidak filem Lord of the Ring? Angkat tangan orang yang tak pernah tengok. Oh, maknanya pernah tengok belaka lah. Saya kata angkat tangan orang yang tak pernah tengok, maknanya tak angkat tangan, semua pernah tengok. Lord of the Ring adalah filem sequel. Lord of the Ring 1, Lord of the Ring 2, Lord of the Ring 3. Akhir sekali filem Lord of the Ring ni, watak paling utama filem ini ialah Frodo. Betul tak? Frodo inilah yang tukang bawa cincin tu. Frodo. Akhir sekali bila dia masuk kawasan, yang mana kawasan ini ada dinding yang tinggi,
dan di dalamnya ada puncak, sebuah burus yang tinggi ada bermata satu, iaitu Sauron. Itu adalah lambang dan adaptasi Dajjal. Dan bila dia masuk ke dalam bilik Sauron ini, dia cuba tanggalkan cincin, betul atau tidak? Tapi dihalang oleh makhluk pelik tak? Makhluk tu tak mau dia tanggalkan cincin. Lepas tu dia kena gigit pula dekat tangan. Akhirnya perebutan tu, cincin tu pun jatuh. Bila cincin jatuh, apa yang jadi dekat mata satu? Apa yang jadi dekat Sauron? Sauron akhirnya melebur, mencair. Sama seperti hadis Nabi tentang bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal. Dajjal dibunuh seumpama segunung garam yang dicurah air di atasnya. Dia menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api. Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Rings. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang, itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Witch King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Prado yang bawa cincin tu. Jadi Prado ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Prado? Imam Mahdi dah ada, Nabi Isa dah ada, Ya'juj Ma'juj dah ada, tembok dah ada, Dajjal dah ada. Prado tu siapa? Prado tu siapa? Prado tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Prado tu ialah anda semua. Prado sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal. Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin, kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak? Siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Hak duk tengok TV itulah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi, mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islamik anda. Dan dia akan reload apa jua untuk anda. Anda nak penyanyi karaoke, dia reload untuk anda. Anda nak joget, dia reload joget untuk anda. Anda nak akademi fantasia, dia reload akademi fantasia. Anda nak mentor, dia reload mentor. Anda nak kelab malam, dia reload kelab malam.
Anda nak lucah, dia reload lucah. Anda nak perempuan seksi, dia reload perempuan seksi. Anda nak pawagam, dia reload pawagam. Tapi satu benda reload yang kita tak boleh tinggal ialah reload top up prepaid anda. Jangan tak reload, kalau tak reload tak boleh bercakap. Hak lain jangan. Lihat sekarang setelah apa yang dia reload, apa yang berlaku kepada anak muda Islam sekarang. Bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Anak-anak muda kita sekarang lebih kenal artis atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih kenal penyanyi atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih hafal nama-nama pemain bola dan pasukan kegemaran atau sahabat Nabi. Kalau pasukan Barcelona dia minat 11 pemain daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia hafal. Kalau dia minat MU daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia ingat. Cuba sebut surut 5 orang sahabat Nabi. Balik ni tanya anak masing-masing. Sebut 5 orang sahabat Nabi. Agak-agak berapa dia ingat? Buka bilik anak-anak anda. Ada gambar apa? Ada gambar Lady Gaga. Ada gambar Lionel Messi. Ada gambar Ronaldo. Ada gambar K-pop. Macam-macam. Ini adalah berhala-berhala bentuk baru untuk anak-anak anda. Sudah digambarkan tentang umat-umat dahulu, penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi untuk zaman ini mereka cuma recycle balik. Mereka cuma renovate. Untuk dia buat suatu berhala, bentuk patung, bentuk besi, bentuk binaan, kita umat Islam tak akan sembah. Tetapi dengan inovatif mereka, mereka mencipta berhala-berhala baru dalam bentuk apa yang dikenali dan dipanggil sebagai idola untuk anak-anak anda. Siapakah idola anak anda? Lihatlah apa yang terpampang pada dinding bilik masing-masing. Kalau itu bukan idola, dia tak akan tampal. Kalau itu bukan idola, dia tak akan lekatkan. Sebab dia minat dan itu idola dia. Inilah berhala bentuk baru kepada anak-anak kita semua. Itu yang R. Yang I, Imran, surah Ali Imran. Ali Imran tentang kisah Nabi Isa, Maryam dan Bani Israel. Dan Nabi ini lebih mendekati kepada agama apa? Kristian. Musuh nombor 2 tak ada orang lain. Kristian inilah yang banyak kacau tentang agama. Hak tadi memang adab dan akhlak kita rosak. Yang ini kacau agama. Tak habis-habis. Pas satu isu, pas satu isu. Ingat tak dulu? Isu yang paling hot, paling panas, paling tegang. Isu kalimah Allah. Mereka cuba juga nak isu ni. Tapi apa jadi? Akhirnya dengan ulama, akhirnya dengan cerdik pandai, akhirnya dengan cendekiawan dan pegawai-pegawai yang berkuat kuasa pada bahagian dan bidang masing-masing, kita mampu mengekangkan dan mengendurkan masalah ini. Benda ni saya dah sebut di banyak tempat. Sebenarnya boleh atau tidak guna kalimah Allah. Boleh tak tidak dia nak guna kalimah Allah. Walaupun dia kata sifat akidah dia Trinity, Ruhul Kudus, Nabi Isa, yang ketiga tu siapa? Allah juga kan? Allah juga. Walaupun dia bersifat syirik, dia bersifat bersepadu, dia bersifat persyarikatan, Tuhan yang ketiga tu tetap Allah. Dan memang nama dia Allah. Dan dia nak bubuh nama tu untuk Allah. Pasal apa? Tidak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Takkan Tuhan tu nama Allah nak suruh letak nama Abdul Karim. Aku sembah Jesus, aku sembah Ruhul Kudus, aku nak sembah Abdul Karim. Tak boleh. Tuhan ni nama Allah. Aku nak letak nama Allah lah. Pasal apa yang jadi tak bolehnya? Kita nak bagi atau tidak? Dari sudut hukum sebenar, kita tidak boleh melarang mereka menggunakan nama ini. Nama Allah tetap Allah lah. Dia nak syarikat ke, dia nak syirik ke, dia tetap Allah. Tengoklah bagaimana orang-orang kafir, Arab-Arab musyrikun jahiliyah bersumpah. Mereka tidak pernah meninggalkan wallah wa billah wa tallah.
Cuma dia tambah Wallata wa Uzza tu sebab dia syirik. Dah nama Allah, dia tak pernah tukar nama Allah ni, dia nak bersumpah dengan nama lain. Tetapi kita kekang di sini adalah kerana masalah politik dan masalah keselamatan akidah anak-anak kita. Kalau mana-mana tempat saya akan sebut tentang supaya balik ke rumah masing-masing, putarkan balik, apa dia Roslan? CD filem Alibaba Bujang Lapuk. Ada tak filem Alibaba Bujang Lapuk? Ada tak kat rumah? Dalam filem itu ada dua watak penting. Abang dia Kasim Baba, adik dia Ali Baba. Abang kedekut, kudukut. Adik pemalas, kerja berat, takut reput tulang. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Sambil malas-malas duk menyanyi sampai ke Bukit Kurma juga. Baru nak tebang pokok manggis, tiba-tiba datanglah kumpulan 40 penyamun. Ni nak ayat kuasa 40 ni. Tadi 40, penyamun pun mesti 40 orang. Baru dia jadi ada kekuatan. Last sekali, pendekkan cerita, dapat harta. Si abang ni nak korek rahsia. Nak korek rahsia bagaimana kamu